Ibu ayah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu masalah permasalahan dalam bab darah haid, berkaitan darah wanita lah. Ustaz bagi contoh. Misal katalah tadi waktu asar kita suci. Tadi zuhur kita tak semayang, tapi bila waktu asar kita dah suci dah. Baik, sudah tentu kita wajib semayang asar. Kita mandi wajib dan sebagainya, angkat hadas dan kita boleh solat asar macam biasa. Soalan Ustaz, adakah solat zuhur yang kita tinggal tadi nak kena qada ataupun tidak? Begitu juga situasi solat maghrib dan isyak. Misal kata isyak tadi kita suci, kita tinggal solat maghrib. Baik, sudah tentu solat isyak kena semayang sebab kita dah suci, wajib solat. Soalan Ustaz, adakah maghrib tadi juga nak kena qada? Contoh, nampak tak? Ramai wanita dia tak tahu perkara ni. Sebenarnya, kata ulama, solat yang boleh dijamakkan wajib qada yang sebelum. Solat zuhur dan asar boleh jamak, betul tak? Jadi kalau kita suci pada waktu asar, wajib kena qada zuhur juga. Solat maghrib dan isyak boleh dijamakkan, betul? Baik, kalau kita suci pada waktu isyak, wajib kena qada maghrib yang kita tinggal tadi. Nampak tak? Semua masalah ni buat ayah dalam kitab ni Ustaz cerita. Dalam kitab untuk wanita. Allahu Akbar. Ilmu yang sangat penting bagi orang perempuan, dia kena tahu. Wahai suami, wahai ayah, awak biarkan isteri awak, anak-anak awak, adik-beradik awak yang perempuan, mereka tak pandai tentang darah wanita, mereka berdosa dengan Allah, dosa besar. Awak juga berdosa kalau biarkan mereka tak belajar berkaitan tentang ni. Apa tunggu lagi, tekan beg kuning. Banyak ilmu kita boleh dapat dalam kitab ni, dapatkan sekarang. Murah je. Dapatkan sekarang kat beg kuning.